Start the engine, let the worries fade, leaving behind the plans that I made. The open road is calling out my name. Out here the world doesn't feel the same. Helmet on, feeling the cool night air, twisting the throttle, letting go of care. Just me, my bike, and the highway line, moving forward in a beautiful design. As the horizon starts to open wide, I feel a sudden warmth deep inside. Look at the stars, look at the morning glow. There is a creator behind this beautiful show. This is my healing on two wheels. I ride with no more heavy burdens left to hide. Subhanallah, look at the sky so blue. Every mountain, every valley is a cue to fix my heart, to remember His grace, finding my peace in this quiet space. Yeah, I'm riding home back to you. Passing through the green woods and the hills, watching the mist as the morning stills. Every corner I take, every bridge I cross, reminds me that without Him I am lost. Look at how the trees bow to the wind, a silent prayer from beginning to end. If the birds are fed and the flowers grow, then my ribs could say, this I know. As the horizon starts to open wide, I feel a sudden warmth deep inside. Look at the sun breaking through the trees, a perfect reminder brought by the breeze. This is my healing on two wheels. I ride with no more heavy burdens left to hide. Subhanallah, look at the sky so blue. Every mountain, every valley is a cue to fix my heart, to remember His grace, finding my peace in this quiet space. Yeah, I'm riding home back to you. To anyone watching, stuck in the rush, take a break from the noise and the crush. God didn't create all this beauty in vain. It's here to heal your sorrow and your pain. So take a ride, go look at the earth, and remember what your soul is truly worth. This is my healing on two wheels. I ride with no more heavy burdens left to hide. Subhanallah, look at the sky so blue. Every mountain, every valley is a cue to fix my heart, to remember His grace, finding my peace in this quiet space. Yeah, I'm riding home, alhamdulillah. Pulling over, looking at the view. Engine cuts off, the world feels new. Guide my steps, keep my heart true. Subhanallah, alhamdulillah. Okay,
Kita dah pun sampai dekat Kuala Kedah. Kalau ikut ni simpang Kuala Kedah, ada kedai gulai ikan Haji Jamil kot belah kiri ni. Ni gulai ikan Haji Jamil. So nak berhenti makan kat sini lah. Lapang orang pun tak ada ni. Boleh ikut berhenti sini. Sekarang kita ada dekat kedai ikan termenung Haji Jamil. Makan tengah hari. Tadi kita makan pagi. Sekarang makan tengah hari di Kuala Kedah. Menu kita tengah hari ni ikan jenah besar isi dia. Lepas tu dengan lauk sikit, ayam limau kasturi. Isi puas hati tengok ni. Jom kita makan tu. Sekejap lagi kita pusing nak balik lagi, kita singgah kena air kacang dulu. Air kacang salji. Ni pukul 11 lah jam 10.30 10.20 makan tengah hari lah. Sekejap lagi kau habis makan ni, pergi makan kat apa nama air kacang salji tu, kau kena kedai dah buka pukul 11 kan? Kau 11.30? Pukul 11 tapi pukul 11 tu baru siap. Pukul 11 baru siap kan? Clear. Okay, jom kita makan tu. Ni bau padan kan? Yang ni balui kan tu? Padan bau makan orang ni bau padan. Sebab jalan jauh ni. Kalau tadi dekat asal saya tak balui. Jom kita makan tu. Alhamdulillah selesai sudah makan tengah hari dekat Kuala Kedah. Sambil tadi makan-makan semua, rehat Azad, bagi sejuk badan sikit, sembang-sembang sikit, bagi turun-turun sikit nasi tadi. Sekarang dah pun dekat pukul 12. Sampai Kuala Kedah tadi, masing-masing kena menu tengah hari. Kena pula ikan fresh, manis elok, isi pun memang terbaik lah. Gulai area memang best. Kalau gulai belah Penang lain sikit, belah Halus Tak ni lain sikit. So sekarang ni kami nak pergi ke destinasi seterusnya, berkena ais kacang salji dekat simpang 4 Kangkung. Itu destinasi yang terakhir lah, makan dekat ais kacang salji. Habis tu terus shoot balik rumah. InsyaAllah tak ada apa, pukul 2.30, pukul 3 sampai rumah lah kot. So cuaca hari ni best lah untuk ride. Cuaca elok, panas tu normal lah. Tu panas ni ride kena menaik masak banyak sikit. Okay, Alhamdulillah hari ni semua tempat sebenarnya tak plan pun. Sampai baru plan je. Asal nak pergi Ipoh. Semalam Mijang nak pergi Ipoh. Lepas tu tukar nak pergi ke balik pulau, berkena gulai ikan balik pulau. Lepas tu member kata, jom lah lalang kita pergi ke belah area Yan pula, berkena kopi kampung, kena gulai ikan Kuala Kedah. So last kena ais kacang salji. InsyaAllah kita teruskan perjalanan ke sana. Saya kalau ada laksa ke, bihun sup ke, boleh mungkin balik. Pukul 12 ni, pukul 1, 12.30 ni banyak ambil anak-anak sekolah lah. Sebab memang waktu tengah hari ni budak balik sekolah lah. Ok, jom kita terus ke destinasi yang seterusnya. Hear the rumble, feel the engine roar. My heart is pumping, ready for some more. Clutching gear down, staring at the
the track. Life is moving fast and there's no turning back. The wind is hitting hard, the asphalt is alive. This is the passion that makes me feel arrived. Twisting the throttle, breaking through the fear. Every single doubt just starts to disappear. Okey, dah pun sampai di Simpang 4 Kangkung. Kedai ais kacang salji. Taklah jauh pun daripada kedai tadi. Ikut jalan Bendang pula. Kedai buka lah kot. Kalau ikut tu, kedai tu buka pukul 10.30 ke pukul 11.30 lah. Tu dia, ais kacang salji Simpang 4, restoran di Nalang. Ais kacang salji di Nalang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah. Tadi kami daripada makan ais kacang tadi. So ni baru saja sudah sembahyang di Masjid Laguna Merbuk. Kami ikut jalan bawah tadi, berhenti sembahyang dekat Masjid Laguna Merbuk, buat jamak siap-siap sebelum balik rumah. Sekali sembahyang asar dah tak perlu sembahyang dah. Sebab tadi daripada Penang tadi nak mai ke Kuala Kedah, lebih daripada jarak untuk sembahyang jamak. Alhamdulillah selesai semuanya. So sekarang perjalanan nak balik. Kawan saya 2 orang ni, mereka 2 akan balik ikut highway terus ke Permatan Pauh. Saya ikut jalan Sidam terus balik rumah. Dan Alhamdulillah ride kali ni selesai daripada pukul 7 pagi tadi, 7.30 sampailah pukul 2.30. Sekali sampai rumah lebih kurang pukul 3 macam tu lah. Alhamdulillah, syukur ride pada kali ni. InsyaAllah ada rezeki boleh ride lagi. So terima kasih pada semua yang menonton. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pada video dan ride yang akan datang. Terima kasih pada semua yang menonton. Dan kepada sesiapa yang berminat dengan baju ataupun aksesori yang saya pakai ni, boleh klik di ruang description. Ada semua item-item dekat situ. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. The storm in my chest is finally quiet. Just a heartbeat and the sunset light. Allah is great, Allah is peace. Thank you for the ride.